Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu syarat untuk sah semayang kena suci, kena bersih, Dia kena suci, kena bersih baru semayang tu sah. Apa yang perlu bersih? Yang perlu bersih yang pertama tempat sujud. Tempat sujud kena bersih. Mana kita kena sejadah tu kena bersih lah. Kalau takdirkan kita semayang tengah berdiri, tai cicak jatuh atas sejadah tu, maka kan masa sujud kena elok, jangan bagi kena tai cicak tadi. Semayang kita sah, walaupun tai cicak duduk bawah atas sejadah tu, semayang kita sah sebenarnya. Yang bagi kena kita sudah kita elok. Itu yang pertama. Yang kedua kena bersih. Apa lagi? Bersih tubuh badan. Tubuh kena bersih. Apabila tubuh kena bersih, mana kena mandi, kena basuh lah. Kalau ada kena kotor apa-apa, tubuh tak ada masalah. Yang ketiga yang banyak berlaku kesilapan, bersih pada pakaian. Pakaian untuk semayang ni kita perlu bersih. Bersih dari segala najis. Untuk bersih pakaian ni kena belajar bab bersuci. Kalau tak belajar bab bersuci, maka cara kita bersih pakaian jadi tak bersih, tak suci takut, dan boleh membatalkan semayang. Nampak barang je, berapa ramai yang belajar bab bersuci. Kita bimbang takut kita basuh, kita guna mesin basuh kat dobi kata kan. Suci tak basuhan kita tadi? Abah tak pastilah. Abah bimbang takut tak suci dan semayang kita sepanjang hidup tak sah kerana pakaian tak suci. Okey? Okey, Bi, kira guna. Betul tak gitu? Yang seterusnya, apabila kita pergi ambil air wuduk kat bilik air, dan bilik air tu kadang kita berjalan kaki nak pergi tempat semayang tadi. Kalau semayang di rumah kita kan, yang kita bimbang bab bersih tadi, selagi kita kena yakin bersih, kena yakin bersih. Kalau was-was kita bimbang takut, kalau was-was ni bimbang takut membatalkan semayang kita. Kita tak yakin bersih tapi kita pijak merata juga. Contoh dia bilik air kat dapur tadi, benda tu dia begini, payah abang payah nak cerita benda ni. Zahir kalau ikut ukur sarong, benda tu tak apalah pasal tak nampak najis, boleh pijau. Tapi kalau ikut ukur warung, dia tak nak lah benda gitu, Dan bilik air tu, tahu dah bilik air tempat kotor, tempat najis, kita pijak kawasan dapur pula nak pergi kat tempat semayang tadi, bimbang takut kita was-was suci tempat kita pijak tadi. Kita kena yakin. Kalau yakin tak apa, kalau tak yakin cek molek lah, takut. Pasal tabiat kita ni, dari bilik air nak pergi tempat semayang di rumah tu, kita lalu tempat-tempat yang meragukan kesucian dia. Jadi orang yang warok ni kalau boleh tambuh dah begitu, pakai selipar, pergi kat sejadah, pijak atas sejadah, bersemayang begitu. Terutama kita ambil contoh semayang malam lah, buat di rumah semayang malam lah tahajud. Kita buat lebih kurang semayang tahajud kita takut jadi sia-sia tu je. Jadi bersih, bab bersih ni yang pertama yang perlu kena yakin bersih. Kalau tak yakin, cek molek lah. Yang kedua tadi kena belajar bab bersuci, wajib belajar bab bersuci. Nak suci pakai yang untuk kita semayang tadi. Pakaian-pakaian hari-hari tak apa, pakaian untuk semayang tu pastikan, yakinkan ia suci. Kena basuh ikut kaedah yang kita ikut dalam mazhab Syafi'i lah. Mana pakaian najis kena cuci air lalu. Kalau tak cuci air lalu, najis tak lari dari pakaian kita tadi. Beracun culuk dah besennya nampak bersih tapi tak suci. Ingat balik benda-benda. Yang seterusnya, jangan bawa benda asing dalam semayang kita. Mana kalau ada duit, ada duit semua, letak kat bawah. Jangan letak dalam, jangan tanggung benda tu dalam semayang kita. Pasal kita bimbang benda yang kita bawa dalam semayang tu benda tak suci. Contoh duit katakan. Duit tu pusing merata, dia tak, zahirnya tak najis duit tu, tapi setengah ulama pandang dia sebagai satu benda subhah. Pasal takut terkena najis. Kita tak yakin suci dia. Kita tak yakin suci, kalau boleh tak subuh dan semayang, tak buat semayang. Kalau tak, di luar pada semayang. Pasal tu je abang nak tekannya, kena yakin suci dalam semayang tu, baru semayang kita sah. Kalau tidak, kena cek molek lah. Macam cukup setakat tu.
Sekianlah, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.